kata tinggi akan diisytiharkan pemenang lah. So penjurian muktamad adalah keputusan daripada pihak juri. Bayangkan sebuah bandar mempunyai nafas. But safeguard to ensure Allow me to say one thing. itu hanya mukadimah. Satu bandar agar ia Dianiaya atas nama pembaharuan. Yang menambah segenap 68 tahun kawasan Isang atau Terbengkalai untuk membina kembali maruah bandar. Kalau tuan-tuan susun dia punya storyboard tu, tuan-tuan takkan hilang. Bila tuan-tuan blackout, tuan-tuan akan pergi ke poin ketiga, poin keempat, poin kelima. maka mereka boleh maju dengan adanya cara skill bercakap dan sebagainya. Percayalah tuan-tuan dan puan.